di antara 60-70 yang Nabi beritahu. Dan dalam sekitar demikian, tuan-tuan, kita dah menghabiskan banyak dah usia kita. Dan ada yang lebih daripada puratur yang diberitahu oleh Nabi SAW. Maka tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita sujud subuh tadi ni sebentar tadi, kita tak tahu pun mungkin itulah sujud yang terakhir mampu kita buat sepanjang kehidupan kita. Mungkin inilah solat yang terakhir kita buat. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, solat terakhir tuan-tuan, solat terakhir, lepas tu kita tak solat dah. Lepas tu kita tak semayang dah. Ada semayang dah. Bila mati tak semayang, dalam kubur tak semayang, pada mahsyar tak semayang, dalam syurga tak semayang. Mana ada dah perintah kita buat tu, tak ada dah. Kita tak tahu yang kita sebut tadi. Mungkin ini sujud terakhir, kita tak tahu. Kita duduk dengar cerita tuan-tuan macam mana bantuan akhir. Macam mana bantuan akhir ni kita tengok tuan-tuan, dia punya apa? Dia punya cerita dokumentari dia. Macam mana seorang bantuan akhir untuk orang Islam dibenarkan solat subuh. Dia beritahu tuan-tuan, gantung ni selepas solat subuh. Macam mana solat terakhir ni tuan-tuan, sekurang-kurangnya at least beberapa minit sebelum dia digantung, sebelum beberapa minit sebelum malaikat maut mencabut nyawa dia, maka dia sempat melafazkan kalimah syahadah. Nabi sebut, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga, Nabi sebut. Memang betul, kadang-kadang kita lihat dia jahat, keluar dada,